semerbak bunga rampai, dibawa orang ke tengah balai. Sanak saudara sahabat andai datang meraihkan kedua mempelai. Kapal pelayar dari Jakarta membawa hajat impian hati. Jangan dibiar rindu asmara, langkah disusun, ditemani isteri. Anakku tersayang Muhammad Bishir Kurnia, hari ini adalah hari yang amat makmur buat keluarga kita. Melihatmu berdiri sebagai pengantin, hati ayah dan mami penuh rasa bangga dan bersyukur kepada Allah SWT. Semoga pernikahan ini menjadi ikatan suci yang diberkati, penuh kasih sayang, keberkatan dan kekuatan dalam menempuh segala cabaran dalam kehidupan. Ayah dan mami berdoa agar Abang Wisya dan pasangan Liliana sentiasa dilimpahi rahmah, keberkatan Allah, saling menyayangi dan memahami serta membina sebuah keluarga bahagia sehingga ke akhir. Semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekuat mana ku coba, walau aku meronta, tanpamu ku merana. Lepaskan aku, abaikan aku, dunia tiada makna. Semua ragu di dalam hatimu kan ku jaga dirimu sampai akhir hayatmu ku ada. Aisyah, nenek doakan selamat berjaya baru. Semoga bahagia, kita kejenang dan nenek pesan jadilah orang suami seorang sambil bertanggungjawab terhadap seorang isteri, terhadap keluarga, terhadap adik-adik dan semua orang. Jangan bersikap sombong. Aisyah anak yang baik. Itu harapan nenek. Kepada semua cucu nenek yang dah kahwin pun, nenek doakan kebahagiaan bagi mereka. Bagi nenek, dah cukup bahagia tengok cucu nenek bahagia dah kahwin. Itulah keadaan nenek. Orang kata, kalau Aisyah bersama isteri, biarlah macam tangan dengan mata. Mata menangis, tangan sapu. Bila tangan duka, mata akan menangis. Begitulah, supaya aman dan damai sampai ke akhir. Dunia tiada